Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian daripada para ulama menyebutkan bahawa di antara alamat untuk mengetahui alamat baligh bagi seseorang tersebut ada beberapa alamat. Ada alamat yang disepakati dan ada alamat yang tidak disepakati. Salah satu cara yang digunakan oleh para ulama, khususnya daripada negara Yaman ataupun Tilimsan di Jazair, negara-negara Arab, mereka menggunakan cara khaytu al-raqabah. Apa makna khaytu al-raqabah? Maksudnya diukur pada tengkok untuk mengetahui adakah budak itu telah baligh ataupun tidak. Nah, maka bagaimana caranya? Ini saya tunjukkan caranya seperti yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Walaupun cara ini sebenarnya masih lagi tidak disepakati. Tak disepakati dan pun begitu ada yang menggunakan cara ini sebahagian para ulama, antaranya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hashimi Al-Tilimsani menyebutkan dalam kitabnya tentang ghilazur raqabah. Ghilazur raqabah dengan makna keras tengkoknya dengan maksud hanajir, tapi yang dimaksudkan dengan ghilazur raqabah juga adalah dengan makna khaytur raqabah, diukur pada tengkok. Macam mana cara dia? Caranya adalah diambil tali, tali yang panjang macam ni, dengan dua ikatan macam ni. Mari nak test apa ni, Syarif duduk sini. Nak tengok dia baligh ke tak lagi. Cara dia ialah dengan mari duduk dekat. Angkat kepala, angkat kepala. Okey, angkat kepala. Okey, sini. Okay, jadi kita akan buat dua jari macam ni. Lepas tu ini tengkok dia di sini. Maka dia akan gigit di kawasan ni. Gigit. Okey. Maka dimasukkan. Kalau masuk ni, maknanya baligh dah. Balik dah ni. Abu Zar, mari tengok test yang kedua pula. Mari tengok. Okay, jadi di sini kita akan tengok di sini. Kita tengok dia di sinilah. Faham? Dia gigit di sini. Okey. Sikit lagi. Tak masuk penuh. Insya-Allah. Nak balik tu. Ya. Sampai kita mai tengok Muhaimin. Yang ketiga. Okey. Okey, di sini contohnya. Gigit di sini. Okey. Masukkan. Ni pun dekat-dekat ni. Balik. Okey. Mai siapa apa ni Khairuddin? Tengok balik ke tak? Hak ni tak kira balik dah. Hak ni kalau umur pun dah balik dah. Cuma saja nak tengok. Contohnya. Ini gigit dah kuat sikit. Jelas lah. Sampai dah lebih dah. Maksudnya boleh nikah dah. Jadi setakat tu wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi boleh untuk ini diamalkan oleh para ulama, khususnya kepada kanak-kanak yang contohnya dia masih tak mengaku lagi kata dia baligh. Jadi boleh dibuat dengan cara macam tu. Walaupun ni tidaklah secara pasti, cuma dia panggil ghaliban. Ghalibnya sudah baligh kalau kata kiraannya macam tu. Jadi talinya macam ni, diikat dua macam ni, diletakkan dua macam ni, kemudian dimasukkan di tengkok. Kemudian diambil pada hujung ni, digigit pada tempat yang hujung, dan kemudian dimasukkan ke dalam kepala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bermanfaat.